Ramai orang muda tanya saya, Melissa, kalau rumah saya masih under construction, boleh ke saya mohon pengecualian duty stamp ini? Yelah, ramai takut rugi sebab ingat hanya untuk rumah siap atau subsale je yang layak. Sebelum tu, jangan lupa save dan like dulu video ni. Saya terkejut bila ramai komen terlepas peluang sebab tak tahu bila kena apply pengecualian duty stamp ini. Jawapannya boleh. Selagi nilai rumah bawah RM500,000, anda layak mohon pengecualian duty stamp ini. Tak kisahlah rumah tu under construction atau rumah subsale. Cuma untuk rumah yang under construction, biasanya peguam akan mohon masa geran individu atau strata title dah keluar nanti. Jadi jangan risau kalau rumah anda belum siap. Yang penting pastikan peguam anda ingat dan mohon pengecualian tu bila tiba masanya. Dengan pengecualian ini, anda boleh jimat setinggi RM11,500. Cukup untuk bayar macam kos kabinet baru ataupun beli perabot baru. Jangan lupa follow Melissa untuk tips yang berguna dan kalau anda ada soalan boleh komen di bawah.